Salam sejahtera dan selamat petang semua. Pada kali ini saya ingin berkongsi sedikit tajuk wacana saya, iaitu transformasi pendidikan sejarah di Malaysia. Okey, kita mulakan sekarang. Bila berceritakan tentang transformasi pendidikan sejarah ni, saya tidak nak fokus yang lebih lama. Saya mula dengan cerita kisah tentang evolusi kurikulum KSSH dan KSSM. Okey. Jadi dalam konteks aspirasi pendidikan kita, terutama dalam sejarah ni, pendidikan sejarah, matlamat kurikulum ialah ingin melahirkan pelajar yang menguasai sejarah melalui penyatuan 3 komponen, iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Okay. Kemahiran pengetahuan ini dipelajar menguasai pengetahuan tentang sejarah, mana kemahiran ini kita berfokus kepada kemahiran pemikiran sejarah. Di samping kita menerapkan nilai-nilai baik atau positif, ataupun kita sebut sebagai nilai murni. Okey. Jadi apabila pelajar belajar mata pelajaran sejarah ini, kita tidak bergantung semata-mata kepada buku teks, tetapi kita menghendaki pelajar kita menganalisis maklumat. Bila pelajar menguasai kemahiran maklumat, maka tidak terlangsung maka ia mudah menggunakan pendekatan kemahiran pemikiran sejarah. Okay, justru itu pada masa ini sistem sejarah kita sama juga melalui satu evolusi, di mana kita bukan sahaja hendakkan pelajar di mana guru memberitahu atau pengajar pelajar dengan apa yang patut mereka tahu. Tapi kita lebih daripada itu, kita hendak pelajar melalui proses bagaimana mereka mengetahui sejarah. Kita nak pelajar kita menganalisis dan juga membuat rasionalisasi tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Kita nak pelajar kita mencari maklumat sendiri dan menilai fakta-fakta sejarah yang mereka tahu, sehingga mereka mendapat satu rumusan baharu tentang apa yang mereka pelajari tentang sesuatu topik sejarah tersebut. Okey. Bila kita bercerita tentang sejarah ini, kemahiran yang kita tekankan ialah pemikiran sejarah. Kerana pemikiran ini adalah merupakan satu sumber autentik dalam membina satu peristiwa baru. Okay? Satu kemahiran kognitif yang kompleks. Ia membantu pelajar menggunakan sumber autentik untuk membina peristiwa baru. Okey. Apa itu? Kita lihat satu-satu. Pertamanya, kemahiran pemikiran sejarah ini satu pendekatan pemikiran sejarah yang digunakan di awal pengajaran sejarah di sekolah rendah, terutamanya. Ini saya bercerita tentang sekolah rendah. Okey, di mana kita hendakkan pelajar meneroka sejarah peradaban dunia tentang masa peristiwa berlaku. Itu ruang masa. Ruang masa kita menggunakan dekad, abad, tahun. Okay. Jadi seterusnya kita lihat di mana peristiwa itu berlaku dalam konteksnya ruang. Dan apa yang berlaku itu adalah perubahan. Itu dimasukkan oleh Hollywood. Jadi kita nak memahami sejarah manusia, peradaban manusia, 3 perkara yang kita tekankan iaitu masa, bila berlaku, di mana berlaku, ruang lingkup peristiwa itu berlaku, dan apa yang berlaku. Itu kita lihat sebagai satu perubahan. Okey, dan sejarah itu bukan dalam satu peristiwa, ia berkaitan. Kita melihat dia secara berkronologi. Tetapi setiap kali kita menilai atau mengkaji sesuatu bahagian dalam sejarah masa itu,
maka kita akan melihat 3 perkara: masa, ruang dan perubahan yang berlaku dalam perkara itu. Okey. Keduanya, kita menekankan pemikiran analitikal, keupayaan membuat kesimpulan daripada data sejarah. Jadi pelajar kita bukan setakat menerima maklumat. Itu naratiflah, penceritaan daripada guru. Guru menyampaikan maklumat kepada pelajar atau murid, dan mereka terima sahaja. Dan ingat fakta dan diluahkan dalam persiapan. Tapi sekarang ini kita lebih daripada itu, kita nak pelajar berupaya membuat kesimpulan. Kalau sebelum ini pelajar guru mengajar dan itulah kesimpulan dia. Guru membuat satu kesimpulan. Tetapi kita nak pelajar lebih analytical. Okey, pelajar berupaya berdasarkan data maklumat tu, mereka belajar, mereka berbincang dan mereka boleh membuat kesimpulan baharu tentang apa yang mereka dapat dan mereka kongsikan dengan rakan dan guru. Okey. Keduanya, dalam pemikiran sejarah ni, pendudukan idea itu penting. Daripada mereka beranjak berbuat pemerhatian yang pasif, pelajar mampu mencipta idea baru berdasarkan bukti yang kukuh. Dalam konteks ini maksudnya ialah contohnya, saya beri satu contoh, pemerhatian yang pasif kepada penciptaan idea baru. Kalau pelajar kita melihat dari perkongsian bermula yang dikongsikan oleh guru, orang tak salah pecah ada perintah, contohnya orang Melayu, orang Cina, orang India. Dari India kerja di ladang, getah, orang Cina melomba bercuti timah, contoh macam tu. Orang Melayu nelayan. Jadi kalau pelajar menerima konsep apa yang diterang oleh guru, mereka pasif dan mereka membuat satu kesimpulan bahawa dasar pecah ada perintah ni supaya dilaksanakan oleh penjara, supaya tiga kaum ni tidak bersatu padu dan menentang penjajah. Tetapi kalau kita hendakkan pelajar lebih dalam lagi mengkaji kenapa benda itu berlaku, maka pelajar boleh menganalisis data dan mereka mungkin mengetahui bahawa dasar itu sebenarnya adalah untuk survival penjajah di situ. Kerana tanah Melayu dikelilingi oleh kuasa-kuasa luar, iaitu Belanda, lepas tu di Indochina pun penjajah lain, dan juga termasuk di Filipina. Jadi British di berada sebenarnya Melayu tu, mereka hanya boleh mendapat bantuan makanan dan sebagainya daripada India. Dengan mencipta persekitaran yang macam itu, orang Melayu membekalkan makanan, orang Cina melomba timah dan ladang getah. Jadi orang Cina, orang India ni memang mereka tak sempat untuk bertani, nak ikan dan sebagainya. Dari mana mereka dapat sumber makanan? Daripada orang Melayu yang menjual ke pasar. Okey. Dan orang Cina, orang India ni mendapat hasil daripada pekerjaan mereka, mereka dapat wang, mereka membeli makanan. Dan perkitaran itu berlaku, perkitaran masyarakat itu berlaku, di mana orang Cina menjual, dapat lombok, jual pada melalui orang British. Timah tadi. Timah, masuk getah sebagainya. Itu berlaku di kalangan orang Melayu, orang Cina dan orang India, satu kitaran situ. Dan hasil itu tadi mesti jual kepada British, tak boleh jual pada penjajah lain. British ni membawanya ke Eropah dan menjual dengan harga yang lebih besar sebagai orang tengah. Okey. Jadi kalau kita mengatakan tiga kaum ni nak bergabung menentang penjajah itu, tak mungkin. Kalau kita lihat kenapa British mau lagi nak menggalakkan orang Cina, orang India datang. Itu contohlah. Okey, contoh apabila pelajar berfikir secara analitis dan meneroka idea, dan pelajar boleh mencipta satu idea baru berdasarkan bukti-bukti yang macam itu tadi. Okay, kita nak pelajar yang macam itulah, berfikir macam itu. Okey. Okey, baliklah kita kepada pemikiran fikir sejarah. Pemikiran sejarah dia ada 5 peringkat. Pertamanya kronologi, pendudukan bukti, interpretasi dan imajinasi dan rasionalisasi. Okey. Kronologi. Kronologi ini adalah menyusun urutan. Dalam belajar sejarah, kita nak pelajar kita bila belajar tentang sejarah, kita nak mereka belajar secara berkronologi supaya
Tidaklah lompat peristiwa ini ke peristiwa yang terkini, lepas tu balik peristiwa yang tengah-tengah, lepas tu balik kepada peristiwa mula-mula lagi. Jadi belajar sejarah kalau macam itu, kita tak tahu siapa tokoh sebenarnya yang lebih dulu, siapa pengasas, siapa yang menjadi klimaks, dan di mana era kemerosotan. Contohlah kalau baca contoh sejarah Melaka kan. Begitu juga sejarah tentang penentangan penjajah, pembukaan negara daripada sejarah Malayunion, Persekutuan Tanah Melayu sehingga ke kemerdekaan dan penurunan Malaysia. Jadi cerita itu berkronologi. Itu kedua. Okey, bila belajar sejarah, menggunakan matematika sejarah. Keduanya, bila kita belajar sejarah menggunakan perkara yang kedua, iaitu penerokaan bukti. Okey, dalam konteks ini saya ringkaskan sajalah. Pelajar mengenal pasti bukti-bukti sejarah yang kumpulkan dan mana bukti yang berkaitan ataupun relevan. Okey, itu. Kenal pasti pelbagai sumber primer, sekunder dan sebagainya. Dan daripada itu, mana peristiwa yang berkaitan dengan apa yang mereka bincang, topik yang mereka bincangkan. Okey. Sampai kepada yang ketiga, pelajar mentafsir atau interpret data itu. Adakah data itu adalah data yang tepat, sesuai, berkaitan, relevan ataupun sekadar pandangan saja. Okey, macam tu. Kadang-kadang ada fakta itu, ya, fakta itu berkaitan. Tapi bila dilihat balik, adakah ia menyokong kepada apa topik kita? Satunya adalah berkaitan. Kita dah tukar bukti tadi. Lepas tu kita saksi data itu, adakah data itu berdasarkan pandangan saja? Atau tu memang data itu data primer? Dia diperoleh daripada orang yang menulis. Ataupun data ini terdapat percanggahan dengan data-data lain. Pandangan dia. Mungkin dalam banyak yang betul tu, mungkin ada satu dua tu berbeza. Jadi kenapa dia menghurai kepada ini? Ini dah melihat kepada sama ada bukti atau setakat pandangan. Maka di sini kita akan lihat satu perkara yang sama ada perkara itu fakta yang subjektif ataupun perkara itu subjektif. Okey. Keempat ialah imaginasi. Melibatkan di mana pelajar sampai pada tahap ini pelajar sudah boleh membayangkan apa yang berlaku dan boleh merasai apa yang berlaku pada masa itu. Mereka menghayati. Contohnya semasa peperangan melawan melawan Portugis contohnya. Zaman Melaka kan. Kita boleh bayangkan bagaimana Kota Melaka pada masa itu, bagaimana rakyat mempertahankan negara masa itu, Kota Melaka pada masa itu. Dan dalam kekerangan dengan pengeboman oleh meriam Portugis macam itu, kita apa perasaan kita? Kasihan, sedih, geram, macam itulah. Ini dalam konteks serangan di Kota Melaka lah. Dan banyak peristiwa lain yang mana pelajar boleh membuat visual, membayangkan. Dan dalam situasi ini, guru kena ada membimbing pelajar supaya visualisasi mereka tidak luar daripada konteks. Tidak keluar daripada konteks. Contoh Kota Melaka, mereka jangan minta pelajar mereka, kita kena bayang kepada pelajar, Kota Melaka macam mana sekian-sekian. Jangan seperti kamu membayangkan kota Eropah di zaman itu yang pantainya bertembok besar semua. Macam itu. Jadi guru perlu membimbing visualisasi pelajar lah, supaya dia tak terlalu berimajinasi yang lebih daripada itu hingga bawa pada fiction dan ataupun mitos ke benda yang fiction macam tu ataupun seolah macam zaman sekarang. Okey. Seterusnya yang keempat ialah berkaitan dengan rasionalisasi. Sampai satu tahap lebih tinggi ialah di mana pelajar kita boleh memberi hujah berdasarkan akal dan pertimbangan. Kenapa orang tu berbuat demikian? Kenapa benda itu berlaku? Contohnya penentangan oleh Mak Kilau, Datuk Bahaman contohnya lah. Jadi pelajar boleh menjelaskan kenapa mereka menentang. Kenapa mereka menentang, rasionalisasi. Dan patut tak patut.
Okey? Patut tak patut? Jadi kita nak pelajar kita sampai ke tahap itu. Itu tahap yang paling tinggi lah. Dan ini kadang-kadang bukan setakat yang ada macam ni, tapi kita nak pelajar tu lebih luas berfikir. Contoh kalau kita melihat tu tadi pada apa tu tadi, pejuang-pejuang tanah air. Cuba kita lihat, kita nak pelajar kita lebih luas lagi pemikiran dari segi penjajah. Contohnya seseorang pembesar barat tu, dia melakukan sesuatu macam itu. Jadi kita selalu dengan naratif bahawa penjajah tu jahat. Kita nak mereka kaji, betulkah semua apa dilakukan oleh penjajah itu jahat ataupun tidak berfaedah. Okey, jadi mereka akan mengkaji data, mungkin ada sumbangan-sumbangan oleh orang barat. Ataupun kita boleh juga minta pelajar kita menilai tindakan seseorang pembesar British itu. Sebab kita selalu diterapkan dengan naratif bahawa pegawai British jahat. Jadi kita habis satu tokoh British, suruh pelajar nilai, adakah dia memang 100% jahat? Mungkin ada bukti-bukti menunjukkan bahawa wajar pembesar itu bertindak sekian. Sebab mereka sebagai penjajah, mereka nak melindungi diri. Ada kewajaran mereka bertindak sedemikian. Okay? Jadi kita nak pelajar membuat pertimbangan daripada data dan bukti yang mereka jumpa. Okay. Seterusnya. Ini yang saya sebutkan tadi. Bila mengajar sejarah ni, kita kena melihat sejarah secara kronologi, dan kita bukan setakat melihat masa kini dan masa lepas sejarah ini. Tetapi lebih daripada itu, kita kena menerapkan pelajar tentang apa yang akan berlaku pada masa datang berdasarkan apa yang telah berlaku dalam sejarah masa kini. Okey? Kerana kita selalu dengan sejarah menerang ataupun peringatan lah senang cerita. Seseorang yang lupa tentang sejarah masa lalu akan mengulangi kesilapan yang sama pada masa depan. Itu yang kita nak pelajar kita faham juga. Okey. Jadi kita kena ingatkan pelajar kita bahawa sejarah itu sendiri adalah petunjuk kemungkinan-kemungkinan yang berlaku pada masa akan datang. Mungkin dalam situasi beza, masa beza, keadaan berbeza. Tapi perkara umumnya, kesilapan tu mungkin berulang. Okey? Itu pentingnya untuk kita mengajar pelajar tentang teknologi daripada dulu, sejarah masa kini dan akan datang apa. Keduanya ialah tentang penerokaan bukti sejarah. Ini saya dah sebut tadi, sumber primer dan sumber sekunder. Kemahiran sejarah ni membantu pelajar, kita nak pelajar meneroka bukti mana sumber yang autentik yang perlu ditekankan dan boleh percayai. Itu sumber primer sama ada daripada pelaku tersebut, okey, daripada data dia, daripada secara, yang dia tulis, catatan dan sebagainya, ataupun rakaman dia. Seterusnya mungkin pelaku itu, tapi ada orang mencatat apa yang dilakukan orang itu. Okey, catatan-catatan rasmi, surat-surat yang kita boleh guna pakai. Jadi kita nak pelajar boleh mengenal pasti mana sumber yang akurat, yang paling tepat, yang paling dekat dengan pelaku atau peristiwa tersebut. Lepas itu sumber sekunder. Jadi dengan itu pelajar boleh menilai sesuatu ketepatan peristiwa itu berlaku asal sumber-sumber. Okey, itu penting kita nak pelajar kita meneroka bukti. Okey, seterusnya. Yang ketiga, menginterpretasi. Aku rasa tadi. Pelajar menilai fakta objektif dan tafsiran yang subjektif. Ini saya dah terangkan tadi. Jadi data, maklumat yang dikumpul itu ada objektif. Macam data yang primer. Kadang-kadang kita jumpa tafsiran saja. Ataupun sekadar pandangan saja. Kadang-kadang tafsiran tu saja, dia boleh masih terbuka. Kemungkinan-kemungkinan lain tu ada. Jadi mana kita nak? Pastinya kita nak fakta yang objektif, yang tidak dapat disangkal. Begitulah kita nak pelajar kita juga menilai mana fakta yang objektif,
mana pandangan, sekadar pandangan ataupun tafsiran subjektif seseorang ataupun sumber yang kita peroleh itu. Okey. Ketiga itu imaginasi, di mana pelajar boleh buat visual dan wujud dan terasa empati dalam diri terhadap peristiwa yang mereka kaji. Okay, ini adalah bumbung pemikiran kritis yang kita nak pelajar terapkan dalam menggunakan pengetahuan sejarah. Dan puncaknya ialah rasionalisasi itu. Dia kumpul, dia buat hipotesis dan kenapa benda itu berlaku. Patut tak patut orang benda itu berlaku. Okay. Peristiwa itu berlaku kerana apa? Apa impak daripada peristiwa itu? Peristiwa ini berlaku akan memberi sekian-sekian. Ini tindakan ini akan memberi berlaku macam ini. Tindakan peristiwa ini akan menyebabkan begini yang berlaku. Dan rasionalisasi ini penting untuk pelajar menjangkakan apa yang berlaku pada masa hadapan. Okey, itu kemahiran proses sains. Okey, selesailah sedikit sebanyak saya mengulas tentang kemahiran pemikiran sejarah. Baiklah. Seterusnya, inilah sikit sedapatan yang saya jumpa tentang di awal pendekatan kemahiran pemikiran sejarah dan juga pendekatan sejarah dalam PDP sejarah lah pada masa lalu, di mana isunya ialah kebanyakan guru-guru di awal tahun 2090-an dulu dan sebelum itulah kita terlalu banyak bergantung pada buku teks dalam pengajaran. Pelajar belajar apa yang ditulis dalam buku teks, menghafal apa yang belajar dalam buku teks. Okey, nota-nota dan sebagainya. Itu pun kita tak boleh 100% menyalahkan guru-guru bahasa itu sebab sumber yang terhad dan sebagainya. Tapi perkembangan masa menyebabkan buku banyak ditulis dan sebagainya, maka buku lebih banyak dihasilkan, penulisan. Tapi hakikatnya pada masa ini orientasi peperiksaan itu yang menyebabkan guru terlalu fokus dalam menghabiskan silibus buku teks, memberi nota, pelajar menyalin nota dan sebagainya. Fokus kita kerana kita berorientasikan peperiksaan. Menjawab menghafal fakta untuk menjawab peperiksaan, diluahkan di masa peperiksaan. Okey, itu yang berulang-ulang. Keduanya, pedagogi pada masa itu mungkin agak terhad dalam pengajaran. Banyak perkongsian, kalau kat zaman sekarang ni perkongsian kedah-kedah baru yang banyak ditekankan dalam pengajaran. PK21, okey. Malah dalam sejarah kita menggunakan teknologi itu sendiri, menggunakan komputer dan digital dan sebagainya. Okey, ini berbeza dengan guru pada masa lalu dengan sumber yang terhad, dengan kaedah yang terhad, pendedahan terhad. Jadi pengajar sejarah mungkin pada masa itu agak membosankan, di mana guru banyak mencatat nota, memberi nota, pelajar salin nota, hafal nota, buat nota dan bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Okey, seterusnya penguasaan guru dari pengetahuan tentang kemahiran pemikiran sejarah. Sebab itu kalau terlihat hanya 45.5% tahap pelaksanaan KPS secara purata dalam kalangan guru di sekolah pada masa itu. Okey, kajian Baharudin pada 2007 lah. Tapi data diambil tu sebelum 2007 lah. Okey. Baiklah. Kita teruskan ke slide seterusnya. Okey, ini dia intipati pada pembicaraan kita, perkongsian saya, iaitu transformasi pendidikan sejarah. Okey, daripada apa yang saya cerita tadi, slide-slide saya tadi, tentang pengajaran guru dan sebagainya, sekarang ini, pada era sekarang ini, di mana dengan media digital, teknologi maklumat yang banyak, maka guru-guru telah mentransformasi pendidikan sejarah, di mana guru-guru telah mengintegrasikan media digital dan pedagogi berpusatkan pelajar untuk penguasaan kemahiran pemikiran sejarah. Okey. Jadi inilah satu anjakan paradigma daripada pengajaran guru yang sebelum ini saya ceritakan, yang lebih tradisional kepada satu yang baru dan berterusan hingga masa kini.
Okey. Di mana guru-guru pada masa kini mengajar pelajar yang dalam lingkungan pelajar dalam lingkungan tahun 90 yang ini kategorikan generasi Z lah. Generasi Z ini Z yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Okey. Dan juga generasi Alpha yang lahir 2013 hingga 2024. Dan 2025 ini adalah generasi Beta yang lahir 2025. Okey. Jadi generasi ini sudah mengenal tentang teknologi perkomputeran. Jadi ini seterusnya melalui proses peralihan kepada teknologi maklumat yang dalam bentuk cloud. Okey. Komputer, lepas tu teknologi cloud macam sekarang inilah. Kalau dulu hanya berkenaan tentang komputer, simpanan dalam disket. Ini sempat generasi Z ni Z ni cepat. Penyimpan data dalam pendrive dan yang terkini simpanan cloud. Dan daripada menggunakan aplikasi yang ringkas seperti PowerPoint dan sebagainya sahaja, okey, Word, sekarang ni dah banyak aplikasi lain. Mereka ni sempat. Apatah lagi generasi Alpha, mereka lebih banyak terdedah dengan teknologi-teknologi yang lebih aplikasi-aplikasi yang lebih canggih, termasuklah penggunaan telefon bimbit. Jadi mereka ini adalah kelompok-kelompok yang dari awal mereka telah terdedah dengan media digital hingga sampai melalui perkakas seperti telefon dan sebagainya untuk mereka berhubung. Okey. Menyebabkan mereka agak tidak berminat bila menggunakan pendekatan tradisional. Justru guru perlu berubah mengikut peredaran zaman, mengikut perkembangan pelajar-pelajar tersebut, generasi Z dan Alpha ni tadi. Kerana mereka ni lebih menggunakan aplikasi ini, maka guru kena berubah daripada ini, buku ini, fakta-fakta ini kepada ke sini. Okey, ini yang dimasukkan. Kalau tidak, dia akan mengurangkan minat untuk pelajar-pelajar generasi ini sebab mereka menggunakan aplikasi yang lebih moden macam sekarang ni. Facebook, Twitter, apa sebagainya lah. Seperti mana dalam gambar ini, dalam slide ni. Sebab apa? Sebab sejarah bukan sekadar tentang mengingat masa lalu, tapi menulis maklumat melalui medium yang selari dengan cara otak generasi sekarang ni berfungsi. Kalau kita bagi buku macam tu, satu buku macam tu, mungkin mereka kurang minat. Kalau kita bagi mereka mencari maklumat di dalam media sosial, maklumat di dalam online, itu dah dunia mereka. Jadi pendekatan itu lebih sesuai dengan mereka dan mereka lebih berminat. Dan mereka lebih suka. Okey, itu yang dimasukkan dengan soalan ini. Cara otak generasi baru berfungsi berbeza dengan macam mana kita orang lama berfikir, menghayati pelajaran, mencari maklumat, mencari ilmu. Okey, itu yang dimasukkan di sini. Baiklah. Jadi kalau kita lihat tadi, kerangka KPS tadi yang saya tunjukkan tadi mendapat nafas baru, maksudnya ada ditambah baik, di mana elemen-elemen yang saya sebut di awal tadi dianjak kepada satu yang lebih baru, iaitu lebih pemahaman yang holistik, iaitu pelajar perlu mempelajari sejarah, melihat sejarah itu bukan dalam konteks yang kita beri dan mereka mengkaji maklumat itu, tetapi kita beri kebebasan pelajar untuk melihat dan mengkaji sejarah itu dari pelbagai perspektif. Okey. Ini saya dah terangkan di awal tadi. Jadi pelajar ni dia kena kaji, okey, contohnya kenapa orang Melayu menentang penjajah. Okey. Kena lihat apa penentangan yang mereka pakai. Siapa menentang? Mereka terbagi pada kumpulan berapa? Okey, dari perspektif orang Melayu menentang Malaysian Union, contohnya menentang penjajah.
Lepas tu mereka perlu lihat juga dari segi perspektif penjajah. Kenapa penjajah nak memperkenalkan Melayu Union? Baik buruknya Melayu Union. Jadi dalam konteks ini, holistik di sini, pelajar perlu membuka minda lebih terbuka, tidak menerima naratif menyalahkan penjajah saja, tetapi pelajar generasi yang ini, kita nak pelajar itu menilai kedua-duanya. Dalam banyak positif, mungkin ada negatif. Pihak ini pun sama juga. Dalam banyak yang negatif, mungkin ada positif. Implikasi yang mereka lakukan itu, tindakan mereka itu apa yang berlaku. Jadi itu yang diperbincangkan. Jadi pelajar perlu faham situasi ini semua. Menganalisis lebih mendalam. Dalam konteks ini, Kementerian Pendidikan Sejarah ini mengenaki pelajar menganalisis lebih mendalam. Seterusnya, menilai sumber kesahihan. Analisis kritis. Ini pun lebih kurang macam tadi. Cuma di sini kita nak pelajar lebih melihat adakah itu pandangan, fakta atau pandangan. Fakta atau pandangan, subjektif. Ini pun saya dah ulas tadi. Pelajar perlu melihat kesahihan sumber dan bezakan fakta daripada pandangan. Okay, kalau pelajar mendapat maklumat itu, okay, pada sekian mencatatkan menyokong peristiwa itu, dan bila penulis itu terlalu banyak berhujah tanpa data-data yang lain, hanya berdasarkan apa yang dia tahu ataupun persepsi dia, perspektif dia, okey, maka pelajar boleh menilai itu ada sebagai satu pandangan. Dan lama kelamaan, unsur yang macam itu bila semakin jauh mendalam hujah penulis itu, mungkin ia boleh berdalih dalam bentuk bias. Okay. Jadi kita nak lihat pelajar itu, adakah bias atau tidak pandangan tersebut. Adakah dia untuk objektif pandangan tersebut. Itu yang kita nak tekan pada pelajar. Pandangan objektif. Kalau fakta. Kalau pandangan tu objektif atau tidak. Bias atau tidak. Itu barulah kita menekankan analisis yang lebih kritis. Okey. Seterusnya, kesedaran sejarah membuat hubungan kait peristiwa masa lalu dan masa kini. Ini pun saya dah huraikan lebih awal tadi. Sejarah, pelajar mesti belajar apa yang berlaku dan implikasinya, realitinya pada masa kini, dan juga apa hubungan dengan masa akan datang. Pelajar boleh mengait, menjangkakan. Pelajar boleh menekankan kajian masa depan, menjangkakan apa yang berlaku berdasarkan realiti masa kini. Okey, baiklah. Kenapa benda ini penting? Apa yang saya ceritakan? Kerana dengan pendekatan KPS, okey, penguasaan KPS ni, bila kita mengajar menggunakan media digital, secara sikit sebanyak penguasaan KPS akan meningkat. Kita lihat kat sini. Berdasarkan kajian 361 murid sekolah menengah, 315. Maka di awalnya, pengguna digital agak kurang. Mungkin di awal saya cerita tadi, tahun yang lebih awal, kajian yang lebih awal tadi. Ambillah contoh macam ni. Di awal 90-an, di hujung tahun 90-an ataupun di awal tahun 2000, penggunaan digital mungkin kurang. KPS pun rendah. Penguasaan KPS rendah. Tetapi dalam tahun 2010, dalam beberapa macam itu, maka dengan penerapan media digital, maka penguasaan KPS semakin meningkat. Dan sekarang ini, tahun 2020 dan ke atas, dengan signifikannya penggunaan digital ini, maka menyebabkan kemahiran pemikiran sejarah belajar dengan lebih seronok. Okey, dan pelajar boleh menggunakan penguasaan kemahiran sejarah dengan bagus semasa mereka belajar. Okay, kalau terlihat sini. Seterusnya, dapatan kajian juga di sini membuktikan bahawa mengapa di media digital diperlukan dalam pemerhatian. Diperlukan. Pemerhatian kualitatif berdasarkan bagaimana ia dilaksanakan. Okey, kalau terlihat sini 10 pelajar STPM semester 2, subjek pemerhatian. Pendekatan berusahakan pelajar menghapuskan kebosanan, pelajar beralih daripada penerimaan pasif daripada guru sampai ke maklumat, menjadi pendidik aktif.
apabila mereka diberi autonomi memberi keputusan sendiri menggunakan teknologi digital. Okey. Sebab itu lebih penting bila kita beri kebebasan mereka belajar menggunakan digital, maka pelajar akan lebih seronok, menjadi aktif dan secara langsung dia memberi impak dalam penggunaan kemahiran fikir sejarah dalam mendapatkan maklumat sejarah tadi. Mereka mendapat maklumat, analisis maklumat sehingga tahap yang paling tinggi membuat rasionalisasi yang sebutkan. Okey. Seterusnya, kalau terlihat sini, guru sejarah perlu menggabungkan pendekatan tradisional. Ini pendekatan tradisional. Kalau dahulu, guru-guru, bukan saya kata pendidikan dahulu tu tidak bagus, tidak. Cuma pendekatan dahulu tu sudah agak ketinggalan dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Sebab itu, pendekatan transformasi pendidikan sejarah kita di negara kita telah beralih penggunaan pada teknologi digital. Kalau dulu kita mengajar menggunakan peta minda, mengajar sejarah, hafal fakta dan sebagainya, guna peta minda, kita guna kertas majung, kertas A4, kita tambah dekat dinding. Kalau saya dulu lah, zaman saya belajar, kita guna kertas majung buat peta minda. Tetapi sekarang, pelajar lebih seronok apabila pelajar berpeluang menggunakan pembentang menggunakan slide teknologi. Yang kedua, kalau dulu kita minta pelajar membual, buat rakaman guna kaset sebagainya. Tetapi sekarang ni dengan media sosial, pelajar boleh guna handphone, masuk dalam cloud, maklumat dan sebagainya, dan pelajar lebih seronok. Okey. Ini yang berlaku dalam konteks pembelajaran sejarah pada masa kini, di mana guru-guru beralih dari pembelajaran tradisional, okey, sama ada pembelajaran secara seorang atau kendiri, atau pembelajaran secara kolaboratif atau berkumpulan ataupun dengan individu lain. Benda itu kita dah beralih kepada penggunaan teknologi. Okay. Jadi, apa yang kita dapat di sini ialah kalau pendekatan tradisional fokus utama dulu nak habiskan pendekatan atau fakta. Sekarang ini pendekatan abad 1 kita nak membina kepahaman, kesedaran dan penguasaan KPS. Itu fokus kita. Sebab kita nak pelajar memahami, menganalisis dan sebagainya, membuat interpretasi hingga pada rasionalisasi. Itulah proses KPS yang kita nak tekankan. Dan pelajar belajar daripada data yang mereka perolehi dan menggunakan alat itu dalam menganalisis data, maklumat. Pelajar pula, kalau peran pelajar, mereka terima je maklumat. Sekarang ni dalam pembelajaran sejarah, kita nak mereka menyelidik dan analisis dan mereka membentang secara etik. Kalau dulu kita gunakan buku teks sebagai dan papan nota, papan hitam tu, secara sepenuhnya. Sekarang ni kita dah guna integratif media sosial, peta minda dan rekod secara lisan, menggunakan alat dan teknologi untuk kita kongsikan, untuk kita gunakan untuk pelajar. Dan ini telah dilakukan di zaman kini. Pendekatan abad 1. Inilah yang transformasi yang saya katakan di kalangan guru. Kalau guru menyampaikan maklumat tunggal, sekarang ni guru sudah menjadi facilitator, arkitek pedagogi dan juga pengurus belajar. Okey? Nampak? Itulah transformasi yang berlaku di sekolah. Saya sebut di sini dalam konteks di Malaysia. Okey. Seterusnya, apa yang berlaku dahulu dan sekarang. Peranan buku teks terlihat. Pendekatan tradisional sumber jawapannya dihafal mutlak, tetapi pendekatan yang dipacu oleh KPS. Nampak tu? Dipacu oleh KPS, itu yang saya maksudkan. Di mana buku teks bukanlah satu saja sumber, tapi pelbagai sumber, di mana buku teks itu hanya sekadar platform perbincangan. Selebih itu, pelajar mencari maklumat, berbincang maklumat, berlandaskan apa yang ditugaskan dalam buku teks. Okey? Jadi maksudnya peranan buku teks itu jadi kecil. Berbanding dengan dahulu, hampir 1% peranannya bersumberkan dari buku teks. Dan ini telah dilakukan oleh guru-guru sini, zaman masa kini. Begitu juga peranan guru, kalau dahulu guru penyampaian sahala,
Sekarang ni guru berperanan sebagai pemudah cara. Kalau dahulu pelajar paling pasif penghafal, sekarang pelajar menjadi penganalisis aktif dan mampu membuat inferan dan hipotesis. Kalau dulu lulus peperiksaan, sekarang ini pemanah sejarah untuk membina jati diri dan membuat rasionalisasi. Ini saya dah terangkan awak-awak tadi. Sebab sejarah ini bukan setakat kita nak pelajar lulus dan cemerlang je sejarah, tetapi jati diri itu penting. Matlamat akhir kita seharusnya ialah membina jati diri sebagai rakyat Malaysia. Dan mereka boleh berfikir rasional. Bukan menerima apa yang dah ada tu 100% tanpa mereka berfikir. Tapi mereka boleh menilai, membuat kenapa benda itu berlaku. Patut tak patut di situ. Sampai ke tahap itu pelajar kita sekarang ini. Inilah transformasi pendidikan kita di Malaysia. Baiklah, bila bincang tentang peranan guru pada masa kini, ini saya boleh kongsikan dengan guru-guru dan juga bukan saya kata tonggak-tonggak ni tidak dilakukan, ada. Dia laku pada masa kini, inilah yang berlaku. Tetapi kemungkinan ada guru-guru yang masih lagi menggunakan pendekatan tradisional. Benda ini penting juga untuk kita fahami. Okey, tonggak pertama ialah alat itu. Okey, alat digital ini penting dan perlu dijajarkan dengan KPS. Kalau tidak, maka alat digital ini akan menjadi satu alat hiburan. Kita tayang sahaja macam itu, jadi pelajar hanya seronok lihat saja. Tetapi kalau kita mengguna digital itu dan guna pelbagai lah, bukan maksud saya slide saja kan, teknologi digital, termasuklah peralatan komputer dan sebagainya, cara mengumat. Bila teknologi itu kita beri kepada pelajar untuk mereka belajar sejarah secara inquiry sejarah secara aktif, maka alat itu bukan setakat hiburan untuk mereka bermain saja. Alat itu jadi pembantu kepada pelajar untuk mencari maklumat. Seterusnya mereka aplikasikan KPS dalam pembelajaran mereka. Itu barulah menjadikan medan pembelajaran itu sebagai sesuatu yang membina kepada pelajar. Okey, yang kedua, pengurusan persekitaran. Tengok yang kedua. Mengawal ruang dinamik. Guru perlu fokus dalam mengawal kelas, bagaimana kita sebagai pengawal yang aktif di bilik darjah. Jadi biarlah murid banyak berperanan. Itu kita dah fahamkan. Pembelajaran berpusatkan murid kan atau pelajar. Tetapi apa peranan guru sini? Guru mensinkronis pembentangan pelajar, kumpulan, dengan sekurang dengan pelajar, di mana kita membimbing setiap pembentangan itu agar tidak lari daripada skop perbincangan. Okey, supaya tidak tersasar. Okey, mungkin kalau konteks gambar darjah ini sebagai contohlah. Gambar darjah saya contoh. Pembulan dibentang, bulan dibentang. Mungkin bulan ni bertanya, contoh macam itulah. Okey, ataupun mereka bentang sikit-sikit dan mereka buat perbincangan ataupun guru bukakan persoalan dan mungkin mereka boleh menambah tentang pembelajaran. Itu kaedah-kaedah tertentu. Tapi apa yang penting sini, guru adalah individu yang menjadi arkitek dalam memastikan pembelajaran itu dapat disinkronis, diorkestra, difokus supaya tidak lari daripada topik perbincangan. Okey. Dan ini pun telah dilakukan oleh guru, dan saya rasa guru dulu pun banyak juga menggunakan ni, selain pada macam saya cerita tadi kan, fokus pada hafal, catat nota sebagainya. Okey, bukan saya kata guru-guru tidak ada menggunakan perkataan tadi. Maksud saya perubahan itu di mana dengan pendekatan kaedah pengajaran PAK 21, kaedah ini menjadi semakin popular di mana guru lebih kepada facilitator. Okey, itu saya masukkan.
Tonggak ketiga, guru mesti membimbing pelajar mengatasi proses pelajaran daripada awal hingga akhir dalam masa nyata agar apa yang dibincangkan oleh pelajar itu tak tergelincir daripada landasan. Contohnya, pelajar berbincang tentang sesuatu sejarah, melukis, bincang secara lisan, mereka buat pertemuan dan sebagainya. Guru pula memastikan apa yang mereka buat tidak tersasar dari fakta sejarah sebenar, supaya tidak mereka masuk ke isu-isu mitos atau fiction. Contoh tadilah, kalau zaman Kesultanan Melaka, bila belajar tentang penyerangan Portugis kepada Kota Melaka, maka pelajar tidak bolehlah membayangkan kapal yang macam mana kan. Mereka membayangkan visual tu, konsep. Maksud saya, kita kena kawal bayangan mereka kapal macam mana. Situasi Kota Melaka macam mana. Rumah-rumah di Kota Melaka macam mana. Macam tu maksud saya. Supaya tidak terlalu ditambah tokok tambah menjadi satu mitos atau fiction. Sampai ialah mungkin kita kata ada pelawan yang kebal, boleh gaib, contoh macam tu. Bukan di sini dalam konteks Melaka, cerita sejarah kan kadang-kadang unsur mitos macam tu, fiction dan sebagainya, ada gaib, ilmu kebal sebagainya. Kita tak nafikan benda tu, tak ada, tapi bila berbincang kita mesti ada bukti. Jadi itu yang kita nak kawal pelajar supaya dia tak masukkan nilai-nilai ataupun kepercayaan-kepercayaan macam tu yang kita tak ada bukti. Okay, jadi senang cerita, bila kita di situ guru adalah sebagai pengawal di sini, supaya mereka tak terkeluar daripada topik ataupun benda-benda yang tidak berkaitan. Baiklah, itu dah tiga tonggak tadi, di mana guru menjajarkan teknologi supaya dengan objektif KPS supaya pembelajaran kita lebih bermakna. Kedua, guru kena kawal supaya sentiasa berfokus kepada persekitaran bilik kelas, mengawal kelas, mengendalikan kelas, mengendalikan pembentangan kumpulan, aktiviti murid di dalam bilik belajar, contoh. Dan tonggak ketiga, guru kena bimbing supaya tidak lari kepada benda-benda bukan topik ataupun benda-benda yang fiction ataupun mitos, dan perlu diperbetul dalam masa yang nyata di dalam bilik kelas lah, dalam masa itu jugalah. Okey, itulah peranan kita sebagai guru. Dan benda ini sekarang pun dah ditekankan oleh guru-guru. Ini salah satu contoh. Kenapa saya kata bercakap macam ni tadi? Yang pertama yang saya terangkan tadi, kemungkinan ada di kalangan guru belum lagi melaksanakan 100%, saya berkongsikan lah. Dan saya katakan macam itu kerana generasi sekarang ada guru juga dah banyak berubah kepada pendekanan 3 tonggak ini. Okey, jadi topik saya ni tidak ada mengkritik mana-mana pihak atau guru-guru. Saya cuma berkongsi tentang apa yang berlaku sebelum ini, di awal dulu, tahun 90-an dulu, lepas tu bergerak kepada tahun 2000 dan sekarang ni 2020, 23, 25, 27, 26. Saya berkongsi apa yang saya cerita ini adalah transformasi pengajaran sejarah oleh guru-guru di sekolah. Okay? Sebab ini kita kena terima hakikat bahawa guru-guru baru mereka lebih cemerlang dari penguasaan teknologi berbanding guru-guru yang lama yang mengajar bermula tahun 97. Contoh generasi Z itu 1997. Ada terkala generasi Z 97 yang sebelum ini tidak terdedah dengan ICT. Sebab generasi guru yang mengajar generasi Z ni 1997 ni, mereka ni melalui satu transisi di mana daripada tak ada komputer baru mengenal komputer. Bukan komputer tu tak ada, masa tahun 90 dah ada komputer. Saya pun ada, tapi teknologi masa tu menulis menaip perfect je lah. Kan? Perskill masih biru putih je. Tetapi di awal tahun 95, 96 tu komputer dah ada, guru-guru pun dah ada beli komputer. Tetapi medium dia dalam bentuk secara online semua tu belum ada lagi. Jadi itu transisi guru yang masa itu. Lepas tu guru kena belajar berbanyak aplikasi pengajaran sebagainya. Jadi kadang-kadang guru dengan umur sekian nak belajar benda itu kena betul-betul berusaha.
Okey, di kalangan guru-guru yang generasi ini tadi yang mengajar ni, yang sekarang umur dah 50 lebih, macam tu. Manakala guru-guru baru yang saya sebut tadi, mereka memanglah sebab dalam dunia mereka dan mereka mengajar ini dan guru-guru generasi yang jadi guru pada masa ini, mereka belajar di universiti, di IPG dari mana-mana, mereka dah terdedah dengan teknologi ini. Jadi mereka lebih senang menggunakan teknologi digital dalam pengajaran. Itulah situasi yang saya nak kongsikan. Okey, itulah transformasi kita. Guru-guru yang mengajar, kita guru-guru lama tak boleh tidak dapat menafikan bahawa kita ini sedikit sebanyak dunia sekarang ni bukan dunia di mana masa kita masih muda-muda dulu. Sebab dunia sekarang teknologi ni, kalau kita tidak bergerak seiringan dengan orang muda sekarang, memang kita ketinggalan lah. Okey. Jadi itulah transformasi pendidikan kita, sejarah. Jadi saya sudah sampai ke hujung. Jadi kejayaan pendidikan sejarah adalah sebuah ekosistem pedagogi yang saling bergerak satu sama lain, di mana pengurusan bilik darjah, guru perlu mengurus bilik darjah dengan baik, itu di mana guru kena ada kompetensi dalam pendekatan perancangan agar dapat wujudkan ekosistem yang selamat dan bersutur, membina bilik darjah ekosistem yang selesa untuk belajar. Itu satu. Dan guru lama pun rasa tak ada masalah benda ni. Yang guru baru, mereka tak tinggal. Tapi yang guru lama, itu macam saya sebut tadi, transisi. Kita sekarang ramai guru baru dah ada menguasai. Bukan saya kata saya tak mengatakan guru lama tak menguasai, tapi peratusan kompetensi kita berbanding dengan generasi sekarang ini, mereka lebih cepat belajar, lebih cenderung, lebih minat, lebih menguasai, maksud saya macam itulah. Jadi kita guru lama ni, kita memang dah ada ilmu ni. Berbanding guru baru, guru lama lebih hebat dari segi ini. Di sini, kita guru lama mungkin kurang sikit. Tapi benda ini perlu diintegrasi. Bila benda ini diintegrasi, hasilnya dia akan meningkatkan penguasaan KPS. Sebab dalam pembelajaran sejarah, 3 benda ni kena gabung. Dalam transformasi pendidikan kita sekarang ini, 3 perkara ni perlu diintegrasikan, perlu digabungkan, perlu dijalin gabungkan. Guru kena komposisi mengurus bilik darjah dari segi ilmu, dari segi input, kaedah pengajaran, kan? Idea dan sebagainya. Dalam masa yang sama, kita kena juga mahir dalam ini. Dalam masa yang sama, bila kita mengajar sejarah, kita kena juga dapat menerapkan kuat ini. Memastikan pelajar kita, murid kita dapat mengaplikasikan kemahiran sejarah. Barulah kita dapat mewujudkan satu ekosistem pembelajaran sejarah yang mantap. Inilah sejarah dia. Dan kenapa saya kata tadi topik saya transformasi, sebab benda ini dulu, macam saya sebut tadi di awalnya, penguasaan sejarah di awalnya, saya dah terangkan dalam slide. Guru lama, guru baru, berbeza. Guru lama hebat di sini kurang. Sekarang guru lama, di sini mungkin kurang, guru baru lebih hebat. Okey? Jadi sekarang ini, benda ini kena bergerak bersama. Dan semasa saya bercerita benda ini, sekarang ini, benda tiga-tiga ni dah berlaku. Guru-guru, tak kira guru lama atau guru baru, telah mengintegrasikan ketiga-tiga ini. Sejauh mana tahap ni amat cemerlang, baik, kita tak tahu. Bergantung pada individu tertentu. Tetapi itulah transformasi pendidikan sejarah kita. Okey, jadi akhir sekali, dengan menggabungkan keluasan media digital dan kedalaman dan pedagogi berpusatkan pelajar adalah kunci melahirkan generasi yang bukan sahaja mengingati peristiwa semalam tapi mampu merisis corak hari esok. Itu pun saya dah ulas juga. Pendidikan sejarah masa kini bukan sekadar proses menghafal, tetapi pelan induk untuk membina pemikiran kritis bagi mendapati mendepani masa depan melalui medium hari ini. Sebab itu kita belajar sejarah ni bukan kita belajar sejarah untuk hanya sekadar pelajar tu faham apa yang berlaku dan mereka lapaskan dalam perpisahan. Tidak. Belajar sejarah ini adalah kita nak pelajar tahu sejarah dan mereka menulis sejarah. Mereka faham sejarah
supaya mereka boleh menggunakan sejarah apa yang mereka pelajari ini sebagai benteng dan juga kesedaran bagi mereka menyediakan diri supaya mereka dapat mendepani ataupun menghadapi cabaran pada masa akan datang. Benda ini saya dah ulas tadi sebenarnya. Okey, jadi itulah transformasi pendidikan, sejarah kita dan kenapa saya berkongsi topik ini. Dan tahniahlah kepada semua guru yang mengajar sejarah kerana kita semua melalui proses transformasi ini. Sama ada sedar atau tidak sedar, itulah kita sebagai guru sejarah kena bergerak bersama dengan teknologi supaya pelajar kita dapat supaya kita dapat melahirkan pelajar kita yang dapat menghadapi cabaran masa akan datang. Okey, jadi dengan itu sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Okey. Dan sekian, kita jumpa lagi. Terima kasih semua.